Mersing ni selalunya orang anggap tempat transit je sebelum ke pulau. Tapi sebenarnya Mersing ada tarikan tersendiri yang ramai orang terlepas pandang. Bila datang Mersing ni, dia orang akan datang jeti, pergi pulau, kemudian balik pulau, dari jeti terus balik. So dalam video kali ni, aku buat ride separuh Semenanjung 2.0 bahagian selatan pula. Dan target aku adalah Mersing daerah paling selatan dalam negeri Johor. Bagi aku, Mersing ni lebih daripada sekadar jeti. Dia ada satu rasa yang tenang bila korang sampai sini. Hari ni, aku nak buktikan kat korang yang Mersing bukan sekadar tempat tunggu feri pergi Tioman je. Jom, ikut aku pusing-pusing Mersing, kita tengok apa yang korang selalu terlepas pandang bila datang Mersing. Bang. So okay guys, keluar aku daripada Universiti Selangor ni, bermulalah perjalanan aku ke daerah yang paling selatan dekat Johor. So kalau korang nak tahu, korang tengok je video ni sampai habis. Sekarang ni pukul 6.20 minit pagi. So waktu ni aku bertolak permulaan jalan aku. Okay guys, jom. Untuk video kali ni guys, aku cuba setting kamera aku depan belakang. Maksudnya aku ada dua kamera. Dekat depan aku letak 360 kamera DJI Osmo 6. DJI Osmo 6 pula. Dekat depan aku letak DJI 360. Yang dekat belakang aku letak DJI Osmo 4. So aku try view yang macam ni lah. Kedudukan kamera aku macam ni. Aku try setting macam ni. Nak tengok macam mana dia punya view kan. Okey tak okey. Kalau okey, so aku kekalkan kedudukan ni. Sebab sebelum ni aku ubah. So video tu nampak kurang lah. Tapi itulah, kalau ride ni itu je lah kedudukan yang boleh buat kan. Pagi-pagi ni perut lapar. Tak apa, kita cuba bertahan. Sekarang ni aku melalui Pekan Ijuk. Aku nak isi minyak dulu dekat Shell sebelum aku teruskan lagi perjalanan menuju ke destinasi dalam Ride Sam Selatan V2. V2 tu version 2, versi kedua. Kalau kau nak tahu versi pertama aku ride dekat mana, tu jap, lepas aku isi minyak aku cerita.
Dah masuk highway kan? Dah masuk highway pula. Boleh lah. Nanti aku cerita lah lepas isi minyak. Sebab aku nak tu Shell. Aku kena U-turn, isi Shell kat situ. Sebab kat depan tak ada Shell. Tak apalah, U-turn sekejap. Tak apa Myvi, tak apa, relax. Relax Myvi. Merah tu. Baru jalan. So aku dah top up aku punya Touch 'n Go. So aku akan isi minyak melalui Touch 'n Go sebab aku nak calculate nanti senang berapa minyak aku guna dalam perjalanan lebih kurang dalam 1100 plus kilometer ni. Senang nak calculate. Okay, kita isi minyak dulu. So aku isi minyak, aku nak kena turunkan beg ni. Agak sukar jugalah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aku ada 81 liter lagi guys. Aku isi dalam 25. Okay. Pump nombor 9. Pay now. Okay. Total subsidi RM48.62 aku dapat isi minyak ni. So yang aku bayar RM25. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni aku punya meter 17,267 km. So kita select balik trip A ni, kita kosongkan. Okay. So dengan total RM31.50 minyak aku pagi ni, first isi tu harga ada subsidi lah. Okay, aku nak set je aku punya intercom ni. Kenapa tak boleh pula ni? Okay, isi minyak pun dah.
So sekarang ni aku menuju checkpoint pertama, iaitu Temerloh. Jom guys, layan suasana pagi di jalanan Zas. Oh, midnight highway, shining just like sun. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Okay guys, sementara jalan tak banyak kereta ni, so aku cerita sikit. Ini adalah ride aku, solo ride aku yang kali kedua, versi 2.0, yang mana aku akan cover belah selatan. Ride versi aku, solo ride aku yang pertama, aku dah cover belah pantai timur dan utara, dan aku turun balik ke Selangor lah. Daripada Selangor, yang ride first hari tu, daripada Selangor aku pergi naik Kuantan, aku pergi naik Kuala Terengganu, Kota Baru, kemudian aku pergi Perlis, lalu Jeli, Pasir Putih, Greek, semua tu. Lepas tu aku turun balik ke Ipoh dan aku balik semula ke Selangor. Itu aku cover yang belah pantai timur dan belah utara. Kejap aku kena stay dekat belah right. Okay. Lepas tu, so aku dah cover tu lebih kurang dalam 1,600 lebih kilometer lah. Dalam masa 4 hari 3 malam jugalah aku cover perjalanan tu. So tahun 2026, solo ride aku yang pertama tu 2025 bulan 10 kalau tak silap aku, lebih kurang. So 2026 ni aku buat solo ride versi yang kedua, version 2.0, yang mana aku akan cover belah selatan. Daripada Selangor juga aku naik Temerloh, aku naik aku tak pergi Kuantan, aku terus pergi ke Pekan, dan aku terus turun ke Mersing, JB. Aku cover Pengerang. So aku ikutlah peta tu, peta yang menghala ke Selangor balik. So kalau korang nak tahu mana tempat dan mana lokasi-lokasi aku pergi, so korang tengok video ni sampai habis. Untuk traveller ataupun kaki jalan yang macam aku ni, kaki jalan kan, duit tak ada jalan, duit ada jalan, janji kita jalan-jalan kan. Okey, untuk traveller kaki jalan apa semua ni, macam-macam cara dia orang guna untuk pergi jalan-jalan. Ada yang guna kereta, ada yang guna kapal terbang, ada yang guna train, ada yang guna basikal. Mana yang poket tebal sikit tu, bolehlah pergi naik kapal terbang kan, naik kereta. Macam aku pilih motor sebab aku fikir duit minyak aku tak fikir tol. Macam kereta kan kena tol. So aku pilih untuk motor sebab pertama aku ada motor, dan sebab kedua tak kena tol, dan yang ketiga aku bebas aku nak berhenti kat mana, aku nak ikut jalan mana. Macam ride versi kedua ni, aku tak fikir lama pun, aku tak plan lama pun, dalam masa 2 minggu
Tapi selepas daripada ride pertama aku tu, solo ride pertama aku tu, aku adalah fikir aku nak buat selatan pula, aku nak cover selatan, tapi aku tak plan pun masa tu. So sekarang ni dalam masa 2 minggu aku plan, okay, aku nak pergi mana, sampai sini aku nak pergi mana, aku terus proceed. So ada member yang tak boleh nak ikut masa aku, macam tu lah. So seronok solo ride ni kan, sebab masa jalan kau tentukan sendiri, bila masa kau nak berhenti kau tentukan sendiri kan. So hari ni hari Jumaat, hari bekerja, so banyak sikit lah kenderaan, motor, kereta dekat area ini. Mana ni, aku tak tahu ni area macam Selayang ni, Kepung. So insyaAllah aku punya checkpoint pertama dekat Aren Agambang. So aku ikut Waze ya. Macam ni checkpoint pertama Temerloh. So aku Waze je Temerloh dulu. Tapi aku akan tengok juga route yang mana dia bawa. Aku lebih suka route kampung, maksudnya route jalan dalam, tak guna jalan highway kan. Sebab view jalan dalam ni menarik. Bila perut dah lapar ni, macam-macam bau menusuk hidung ni, sedap aja baunya. Bau nasi goreng ada, bau mi goreng ada, bau KFC pun ada. Aku harap tempat yang biasa tak jam lah kan. Dah jam lah kat depan tu. Sini memang biasa lah jam. Sebab dia nak banyak kereta nak naik ke kiri, belah laluan aku ni lah. Tak apalah, insyaAllah. Okey, kat sini kita kena berhati-hati. Kejap lagi aku sambung guys. Sat lagi aku sambung borak. Sebab aku nak fokus kat jalan ni. Kat kereta pun main masuk je. Sebab aku kena ke kiri tu, ikut Kuantan Kepong. Tapi ni kira okey lagi dah. Sebab masa aku pergi hari tu kat depan tu kot. Sebab nak masuk ke kiri kan, yang kiri nak masuk ke kanan. Ke aku dah terlepas ni. Okay, depan. Depan ni. Kat sini yang Sukar ni. Alamak kan, aku dah cakap dah. No, aku dah tersekat dah. Kau tersekat kat sini lah. Okay, Alhamdulillah. Pak guys, kalau korang pergi kerja pun naik motor lagi selesa kan. Kau tengok naik kereta macam mana rupanya. Aduh, inilah dia orang hadap hari-hari guys. Macam mana lah jam ni. Macam mana lah dia orang pergi balik tu, dia orang hadap jam ni. Alhamdulillah, adalah hikmah dia tu kan. Okey, aku dah lepas. Cantiknya matahari.
Kau nampak tu cahaya matahari di celah-celah bukit tu batu. Ni kiri ni batu cave. Ni batu cave. Cantiknya guys. Ya Allah. Ui, dekat celah tu. Macam mana aku nak ambil gambar ni? Hai, tak boleh berhenti tepi ni. Cantiknya. Laju akak ni. Tu kau tengok guys tu. Matahari naik. Sunrise. Kat sini aku lama sikit lah. Jadi santai sikit sebab aku nak tengok matahari. Cantik guys. Best kan? Nikmat jalan pagi. Sejuk dapat. Kau dapat tengok matahari naik. Matahari naik ni tak adalah panas macam tengah hari kan. Tengah hari kan mesti panas. Kalau tidak, aku gerak pagi tadi pukul 2 pagi kan, dalam 2.30. Tapi memandangkan bila aku fikir-fikir balik, sebelum ni aku pernah je pergi Mersing tu, tapi aku naik kereta. Aku ikut Muazzam. Waktu tu samalah. Aku decide untuk pergi pukul, kita orang gerak, maksud aku pergi satu family. Aku gerak pukul 10 malam kot, 10-11 malam lebih kurang macam tu lah. Jalan memang gelap guys. Sampai kat satu tempat tu dah, aku rasa Jalan Muazzam lah tu, memang jalan gelap. Kiri kanan sebab malam tak nampak. Aku rasa tak kelapa sawit, hutan lah kan, kiri kanan. Jadi bila fikir-fikir balik, aku rasa tak payahlah. Aku gerak pagi lah lepas subuh. Kalau dapat cepat kita sampai, Alhamdulillah. Tak ada panas sangat kan. Aku ride ni tak boleh lama. Dalam 2 jam, 2 jam setengah kita kena rehat. Bukan kita je, bukan rider je kena rehat, motor pun kena rehat. Banyak pula aku cakap kan. Tak apalah, at least tak ngantuk. Sekejap, aku berhenti sini sebab aku nak pasang aku punya. Motor idaman aku guys. Motor idaman aku, GS. Kan? InsyaAllah one day aku dapat pakai. Kalau kau tengok ni solar, supaya aku punya sentiasa bercharge. Nampak tu? Macam-macam aku ada. Mesti kau orang pelik kan. Macam-macam berada warna ni ada. Benda ni semua aku beli sikit-sikit je pun. Gue beli sikit-sikit. Tak adalah aku terus beli serentak. So aku tengok apa yang tak ada aku beli, apa yang tak ada aku beli kan, supaya memudahkan aku. Sebab aku ni kan buat konten, storage aku dah full. So aku dah tukar ke SD card. SD card pun boleh sejam je. Tak apalah, nanti kita transfer lah. Aku pun buat laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita start balik perjalanan. Kalau ikut Waze, aku akan sampai Temerloh pukul 8.53 pagi. Aku terlupa pasang app lah guys. App ni
dia akan detect. So maknanya aku on je app ni, dia akan detect laluan daripada awal sampai habis. Dan app ni dia, kalau kita berhenti dia auto pause. So bila kita jalan balik, dia akan resume balik lah. So tapi tak apalah, aku dah terlewat, aku dah terlupa nak on, jadi aku on dekat Gombak. Tak apalah, tengoklah macam mana. It's okay. So guys, kita dah sampai Mersing. Selepas lebih daripada 5-6 jam kita orang dalam di atas jalan. So akhirnya kita sampai Mersing. Mersing, daerah pelancongan Lestari. Mersing ni guys, bukan sekadar ada pulau-pulau je tau. Banyak lagi hidden gem yang ada dekat Mersing ni. So kalau korang datang Mersing ni, korang explore lah. Mersing bukan sekadar pergi pulau je.
guys. So sekarang ni aku dah sampai dekat Pantai Penyambung yang viral tu. Tapi korang kalau datang sini jangan search Pantai Penyambung tau. Korang search je Pantai Pasir Lanun. Lebih kurang macam tu lah. So inilah view dia. Ni dia guys, keadaan dekat Pasir Lanun, dekat Penyambung. Pantai Penyambung, Pantai Pasir Lanun. Ni dia. Dia tak adalah besar sangat. Tapi atas ni mungkin baru lah. Mungkin baru dia orang buat. So yang viral tu sebenarnya dekat bawah tu. Dia orang bawah tu kan. So okey, kejap lagi aku nak fly drone sikit. Nak tengok. Tu nampak tu matahari. Matahari dah terbenam dah. Rugi. Satu kerugian. Okay guys, jom kita tengok daripada atas udara pula. Sas. Call lah, tak charge. Aku ride dengan kau, aku tukar pakai ni. Okay. Alasan kita tak masuk lalu jalan ni. Kenapa kita kena pusing ke sana? Kita masuk jalan ni lah, Wat. Oh tak, kita masuk sana. Belakang. Kita pusing ke sana kan? Pelik. Tak tahu, Waze bagi. Ada lalu je sana. Dia ke? Depan sikit je. Tapi tak nampak pula yang tu, yang tempat tengok laut tu. Oh ni masa kita balik ikut jalan ni. Yalah, balik daripada Mentigi tu. Dia tepi ni je. Kiri ni. Betul. Ni. Ramai. Ni dia. Mantap. Okey, kita parking lah dekat dia punya ni. Trans dia. Kedai dia vibe syahdu. Okay guys, hari kedua
pagi ni kita orang sarapan dekat lontong darat viral. Dekat Mersing ni viral lontong darat kat sini. Tak jauh daripada hotel kita orang, lebih kurang dalam 5 km. So ni menu pertama yang aku order, lontong darat dengan daging. Sini kalau apa? Kalau rendang agak memang macam ni kot, basah-basah. Kalau kita buat kan apa? Dia kering-kering sikit kan. Okey lah rasa rendang ni. Rendang Johor. Okay, rendang sayur dia tak ada rasa garam sangat. Sebab apa? Sebab dia letak ni tau, kelapa. Kelapa ni yang buat lauk-lauk dia sendiri rasa masin-masin sikit. Okay, ni roti jantan. 2 biji telur dalam ni. Ni betul aku ni roti jantan ni tak ada telur, tak ada satu. Ada lah Wat, ada. Ini penuh. Tengok tuan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi okey roti dia bang. Boleh pelan. Kuah pun sedap. Semua ni lah. Ni out. Memang Out. tak pelan. Lontong basah dia out. Kan? Roti dia okey kan? Oh, letak rendang daging kan. Rendang pun biasa-biasa. Memang jadi bang. So okay guys, kita nak teruskan perjalanan. So kalau korang nak datang sini, datang Mersing, singgah. Boleh makan macam mana dia? Boleh makan Tapi macam bukan mana sedap. lontong darat dia okey? Lontong darat okey. Lontong basah je lah. Betul lah dia jual lontong darat, kenapa aku makan lontong basah? Yang viral lontong darat. Betul. So aku dah sampai dekat Stindan Viewpoint daripada tempat aku breakfast tadi, lontong darat. So daripada lontong darat tu sebenarnya aku nak pergi ke masjid atas bukit. Jadi dalam perjalanan tu aku singgah dekat Stindan Viewpoint, yang mana Stindan Viewpoint ni kalau korang datang kat sini, korang duduk kat sini, korang boleh tengok view laut. View laut guys. Jom aku tunjukkan korang view laut dia. Lepas tu dekat ni dia ada tulis lah, amazing Mersing bersih kesayangan kita. So tempat ni dia lebih kurang macam tempat beriadah untuk penduduk setempat. Tu dia laut dia. Tu dia guys, laut dia. Korang boleh tengok laut daripada sini. Cantik. Dan korang boleh turun jalan kaki ke bawah, lepas tu naik balik. Kalau korang larat lah. So ni lah dia guys, Stindan Point di Mersing. So kalau korang datang sini, singgah sini, tak jauh pun. So aku cerita duduk macam ni je lah. Sebab dekat luar tu panas pun. Panas guys, terlampau panas. Angin yang bertiup ni pun rasa macam panas lah, sebab dia dekat dengan laut kan. So apa pun aku dah sampai dekat masjid atas bukit Mersing, Johor. Daerah paling selatan di Johor Bahru. Johor Bahru pula, di Johor. So okay guys, next aku akan turun ke Desaru. Dan last kali untuk hari ni, hari kedua, aku akan bermalam di Johor Bahru. Okay guys, carios. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أكبر. Ni dah dia tunggu. Wait. Okay guys, datang Mersing. Sini mesti ada gambar ataupun video sikit-sikit kan. Supaya korang ada bukti yang kukuh datang ke Mersing ni. Mati lah. Kampung Wak Salam. Jalan ni menuju ke Jemaluang Dairy Valley Sdn Bhd. Kita nak tengok apa nama entah. Macam katanya macam tempat bela lembu yang dekat luar negara tu. Apa nama tempat tu? Switzerland ke apa tak? Apalah, kita pergi je lah. Dah halang-halang sampai sini kan. Lagi 20 km lagi sampai. Oh, ni lah guys. Oh, guys, ni lah Jemaluang Dairy Valley Sdn Bhd. Tapi tak tahulah, rasanya tak ada lembu lagi kot. Dia baru buat tempat. Tu nampak besar tulisan dia, Jemaluang Dairy Valley. Kawasan dia macam ni. Oh, masih dalam pembinaan guys. Masih dalam pembinaan. Cantik tempat dia. Aku rasa belum dibuka untuk masuk ni. Dia tak buka lagi untuk orang awam. Jadi petang cantik pun ni kan, sebab matahari je. Terak. Matahari akan terbenam kat sebelah sana, tak silap aku, belakang bangunan tu. Cantik. Okay guys, dah habis dah. So aku nak gerak ke apa ni, Desaru pula. Dari sini ke Desaru lebih kurang 100 km. Sebelum tu kita basahkan dulu tekak